Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Menteri Pendidikan, pegawai-pegawai kementerian yang dihormati serta para hadirin sekalian. Saya, Lakwin anak lelaki Tanggarasu, pegawai eksekutif di syarikat 2BSL Cyber, hadir pada hari ini untuk mengemukakan cadangan garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah demi menjamin keselamatan, etika dan keberkesanan teknologi ini dalam sistem pendidikan negara kita. Pertama, izinkan saya menjelaskan secara ringkas. Kecerdasan buatan AI merujuk kepada sistem komputer yang mampu melaksanakan tugasan seperti membuat keputusan, mengenal corak dan memberikan jawapan seolah-olah menyerupai pemikiran manusia. Dalam konteks pendidikan, ini termasuklah penggunaan chatbot, aplikasi penulisan, penyelesaian matematik automatik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukanlah perkara asing dalam dunia pendidikan masa kini. Generasi pelajar kita kini terdedah kepada aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly, Canva AI dan banyak lagi. Namun begitu, di sebalik manfaat yang besar, tersimpan juga risiko yang membimbangkan sekiranya tiada garis panduan yang jelas dan berkesan. Sebagai contoh, murid mungkin meniru tugasan sepenuhnya tanpa pemahaman sebenar dan bergantung kepada mesin hingga hilang kemahiran berfikir sendiri. Justeru, kami mencadangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia agar mewujudkan satu garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid yang berpaksikan 3 prinsip utama: keselamatan, etika dan pemantauan. Prinsip pertama, keselamatan data. Setiap aplikasi AI yang digunakan di sekolah perlu melalui proses semakan dan kelulusan bagi mengelakkan pencurian atau penyalahgunaan data peribadi murid. Prinsip kedua, etika penggunaan. Murid perlu diajar untuk membezakan antara bantuan pembelajaran dan melakukan tugasan sepenuhnya bagi pihak mereka. Prinsip ketiga, pemantauan holistik. Sekolah dicadangkan untuk melatih guru pemantau AI. Ibu bapa pula harus diberi taklimat berkala tentang perkembangan teknologi yang digunakan oleh anak-anak mereka. Saya juga turut mencadangkan agar garis panduan disesuaikan mengikut peringkat umur murid dan latihan penggunaan AI diberikan kepada guru secara sistematik. Tuan-tuan dan puan-puan, AI bukanlah sekadar teknologi yang merupakan cabaran masa depan. Tanpa bimbingan yang tepat, AI boleh menjadi musuh dalam diam. Namun dengan garis panduan yang bijaksana, AI boleh menjadi rakan terbaik dalam proses pembelajaran murid. Sekian sahaja daripada saya. AI digunakan dengan bijak, murid berkembang dengan jujur. Sekian, terima kasih.